Yes, hai, Assalamualaikum kawan-kawan semua. Selamat pagi-pagi. Terima kasih kerana bersama dengan Projek Solo pagi ini. Di mana Projek Solo sekarang berada di RNR Seremban. Kita berhenti breakfast dan kita buat opening kat sini lah. Jadi Projek Solo akan ride menghala ke selatan untuk kali ini. Ada beberapa tempat yang kita akan pergi. So apa-apa korang kena stay tune. Apakah aktiviti bersama Projek Solo kali ini? So korang kena standby. So sementara itu, dan pakaian yang Projek Solo pakai sekarang ni adalah daripada Biker Garage. Dan jentera kali ini yang Projek Solo gunakan bersama dengan Projek Solo, yang ini dia geng. Ni dia. Okey, Aveta Vanguard dan helmet daripada Biker Garage, yang ni Projek Solo pakai Grande, MHR Grande. Sedap pakai ni Kalau korang nak, korang boleh dapatkan di Biker Garage. Biker Garage lah, dekat sini stiker ada Biker Garage. Dan lagi satu, untuk setup kali ini Projek Solo masih mengekalkan pakai tank bag untuk skuter daripada Rock Bros. Alright geng. Dan kalau korang nak dapatkan Rock Bros ni, korang boleh pergi tengok-tengok lah jalan-jalan dekat TikTok Projek Solo. Tengok dekat showcase Projek Solo, korang akan dapat yang macam-macam ada. Alright, so apa-apa korang kena stay tune. Jadi kita nak enjoy je ride kali ni pukul 10 pagi. Alright, kita bergerak sekarang, isi minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Di lorong angin yang berbisik lembut, PS melangkah membawa cahaya. Adivi jadi sahabat setia, kamera jadi mata dunia. Dari denai kampung ke kota besar, dari jalanan hingga ke gudang pengeluar, hias rakam denyut jantung dua roda, cerita yang hidup dalam setiap bingkai. PS bukan sekadar pemerhati, tapi suara yang mengangkat ramai. Info model baru, teknologi segar, bias kongsikan tanpa bertirai. Ramah tutur, senyum yang mudah, membuat setiap rider rasa dekat. Okey kan, kita nak check tayar kita. Kita berhenti tengok PPMS punya function lah. Yang ni kita check tayar kita. Ya. Depan 210. Isi angin cukup-cukup.
8210. Okay. Tapi kat sini dia punya valve yang senang lah nak isi angin kan. Valve dia keluar tepi je. Senang. Okey, dah. Beres boh. Okey kan, alhamdulillah kan. Kita dah sampai dekat antian sebelah tangkap. Kita nak topak sikit minyak. Alhamdulillah. Okey, so far so good. Jalanan lancar. Cuma tadi angin kuat tu. Memang kuat kan. Kalau tak kena gaya kan, mau melayang-layang kita tu buatnya. Dan aku nak kongsikan dengan korang hari ni, di mana hari ni aku pakai glove daripada LS2. Memang sempoi ya. Dia tak panas walaupun pakai dekat matahari terik ya. Dia tak panas, berangin ya. Dia punya material very soft lah ya. Soft material. Tapi dia ada muscle punya padding kat sini untuk protection. Just nice. Sempoi sangat. So kita nak topak minyak kita. Okay. Alright. Topak sikit minyak. Kita dah isi angin tadi kan. Tengok dia hilang. Okay. Santai. Angin cukup. Okay. Alright. Enjin bernyawa, di situ langkah pies terpahat. Suno. Dan angin malam terus menyanyi, membawa doa ribuan hati. Setiap cerita jadi perjalanan, setiap perjalanan jadi memori. Alhamdulillah kan, kita dah sampai Pagoh. Jadi kita ada urusan sikit dekat Batu Pahat. Jadi kita singgah sekejap dan nanti cerita selanjutnya menyusul selepas tu. Okey, kita layan jalan Pagoh ni ke Parit Sulong.
sekarang ni projek Solo dah sampai dekat Parit Sulong. Dekat Petron ni. Singgah tu ke toilet sekejap. Ada Petron dan Petronas kat sebelah kiri ni. Ni Pekan Parit Sulong. Jadi projek Solo kat belakang sekarang ni. Berhenti toilet. Untuk pengetahuan korang, Aveta Vanguard yang model yang projek Solo guna kali ini warna yang terkini, geng. Warna terkini, special edition, dan warna dia two tone. Kalau korang tengok dekat-dekat ni, dia ada two tone. Dia warna gelap, tapi dia ada seakan-akan purple sikit, kan? Dia boleh reflect dengan cahaya. Dia akan ada nampak dua warna. Aku tak tahu dia punya apa nama cat dia, tak pasti. Nanti korang boleh check lah, dekat mana-mana. Okay, jadi yang hari ini yang kita singgah tadi kat sini, kita singgah apa ni, apa khabar, singgah seluri kahwin sepupu dekat Sulong. Lepas tu kita nak sambungkan perjalanan kita balik. Okay, kita dah selesai dekat majlis kahwinan ni. Lorong angin yang berbisik lembut, pias melangkah membawa cahaya. Alright, geng. Sekarang ni kita dah sampai dekat Johor Bahru, di mana dekat Angsana. Yang ni apa nama dia ni? Market Street Johor Street Market. Johor Street Market. Dekat sini ada apa, geng? Ada Scooter Fest. Jadi aku kongsikan dekat korang. Okey, geng, jom kita jalan-jalan. Yang ni dekat luar. Dekat luar ni semuanya skuter, geng. Dekat luar ni semua skuter. X-Max ada, macam-macam skuter ada. Segala macam skuter lah, kan. Round sikit, satu round. Berada ni. Mantap. Okey, kita cuci-cuci mata kat sini, geng. Kat sini photo booth. Kat sini photo booth. Gambar dekat sini. So aku usah tengok apa ada lagi kat sini. So sampai sana tu, geng. Kita sampai almost dah petang, kan. Tapi dekat dalam sana masih ada aktiviti lagi yang sedang berlangsung. So Forza ada, Forza, tapi banyak X-Max lah, kan. Banyak X-Max. Sampai kat sana, ujung sana tu. Cuma larat dengan tak larat kita nak berjalan. Kita nampak. Ya, ada brother ni nak tengok-tengok Aveta Vanguard kat sini. Okey, bang. Okey, bang. Right. Kita jalan-jalan kat dalam. Yang ni first time aku datang tempat ni. Memang tempat untuk event agaknya.
Okey. Nombor bertuah yang seterusnya 0198. Bang, Assalamualaikum bang. Dan yang terakhir, ini dia. Kita dah hampir ke kemuncak. Siapakah pemilik Tinggal batu bahan. motosikal ini? Saya tunggu mengojek ini. Orang tengah adakan cabutan bertuah ni. Ni foto show depan ni. Okey, terima kasih kepada Zenelas di atas kesudian menggunakan hadiah cabutan bertuah itu kali. Okey guys, tibalah masa untuk 3 hadiah utama. 3 hadiah. 2 nombor yang akan dipilih dan 1 nombor bertuah yang akan membawa pulang hadiah sebuah motosikal NPX ini. Dan bagi menyempurnakan grand prize, saya menjemput genera yang dipertandingkan. Scooter caught us sudden forever strong. Metal hearts on the southern skies. No fear living in our eyes. Got a spirit built to survive. Ride or die, yes alive. yang tadi ada 555 kan? Kali ni 0666. 0666. Siapkan. Dan nombor bertuah yang seterusnya 0379. 037. Tak ada. Tak ada Okey, kita teruskan lagi dengan nombor bertuah seterusnya 0577. Untuk nombor bertuah yang seterusnya 0146. Ada? Okey, ada. Okey. Nombor bertuah yang seterusnya 0362. Ada sebelah sana? Dengar kata Zinet Lab lancar tayar baru lah. Not exactly lancar. Zinet Lab Ipon pun dah ada tayar sekarang kan. Ni tayar-tayar yang diorang bakal lancarkan dan bakal diedarkan ni. Milik kenderaan JXJ8. Baju pun ada ni. Baju pun ada. Abang ada apa? Kita nampak ada dah keluarkan ada. Tengok kat baju ni. Baju skuter. Apa? Apa hilang kan? Hilang memang mahal gila. Tahun kena dibeli dia tu kan? Okey, jadi baik kan? Inilah dia, kita nak ambil suasana di Scooter Fest Johor Bahru ni ya. Jadi kat sini aku nampak ramai yang hadir kan. Suasana hidup kan. Tapi aku tak nampak macam skuter lain ada dekat sini. Especially sekarang ni kebanyakan dia X-Max. Sekali aku ada nampak XADV. Ya, lebih banyak X-Max lah. X-Max lagi banyak daripada model-model lain. Hari ni aku buat Vanguard sekali-sekali zone test ada kan.
dan MBX pun ada. Kita tengok dekat sebelah sana tu geng-geng MBX, dan dekat sebelah sana tu MBX. Aku haraplah kan dekat Malaysia ni kan kita punya event, and especially organizer kena ambil peranan yang lebih besar lah kan, untuk orang kata menghidupkan suasana kan, komuniti skuteris ni dekat Malaysia ni. Aku rasa kalau model-model lain ada ni kan, memang meletup lah kan, memang meletup lah kan. So itu sajalah perkongsian di Skuter Fest Johor Bahru ni, dan kita datang saja-saja nak ambil suasana. Okay. Kita datang sini bukan kosong-kosong lah kan. Abang Kojek nak belanja kita baju. Okey, Abang Kojek nak belanja PS. Baju Eagle. Okey, brand minyak cat ayam tapi jenama antarabangsa Eagle. Abang Kojek pun nak belanja juga PS minyak Eagle untuk skuter PS. Alhamdulillah. Brand PS. Langkah kanan. Okey, ini baju. Terima kasih banyak Abang Kojek. Kojek. Brand Eagle cap ayam jenama antarabangsa. Okey, kejap lagi Abang Kojek. Ya, international Abang Kojek. Abang Kojek nak ambil minyak dia. Mantap Abang Kojek. Ke mana? Okey, kam. Mantap. Ini yang baru, okey. Brand cap ayam. Okey, jenama antarabangsa, nama dia Eagle. PS boleh try. Ini MB kan buat skuter boleh pakai ya. Mantap. Performance punya. Kita akan cuba, nanti. Yes. Terima kasih Abang Kojek. Baik, sama-sama. Okey, nanti PS bagi tahu perform dia. PS antara orang terawal yang guna brand Eagle. Mantap. Abang Kojek bawa untuk pasaran Malaysia. Okey geng, kita tengok pemenang moto yang pemenang moto ada grand prize. Dah siap make up lah. Biar sama ya. Biar sama. Alright gang, hari ini hari yang kedua aku berada di Johor, dan sekarang ni aku berada di Batu Pahat. Kat depan ni kalau korang tahu, Simpang 5, ke sana Parit Sulong, ke kiri Muar, dan ke kanan Bandar Batu Pahat. Dan sekarang ni geng, ada sesuatu istimewa kat sini. So aku nak explore hari ni dekat sini, kawasan ni, kawasan kampung Parit Haji Abdul Salam bersama Explorer, bersama Aveta Vanguard kita. Dan apa yang best ni kat sini geng, dengar kabarnya ada asam pedas tepi laut. Asam pedas tepi laut kan. Okey, kita nak tengok apa makanan tengah hari kita hari ni Dan korang yang mana, korang mesti follow aku, stay tune dan tengok apa yang menariknya dekat asam pedas Kampung Haji Abdul Salam di Batu Pahat geng. Alright. Okey, jom, jangan buang masa, jom geng, jom. Lorong angin yang berbisik lembu, PS melangkah membawa cahaya. Adivi jadi sahabat setia, kamera jadi mata dunia. Dari denai kampung ke kota besar, dari jalan ada kampung nelayan kat sini kan. Ada bot-bot nelayan kat sini. Nice. Aku rasa yang ramai-ramai tu kot geng kedai dia. Kedai dia. Selamat datang asam pedas Teluk Wawasan. Aku rasa ni geng.
Wah, pokok ni cantik. Wah. Oh, ada pasar ikan kat sini kan. Oh. Ada pasar ikan kat sini. Ramai orang. Orang rumah aku dah tunggu. Dia ikut sekali dengan pakcik-makcik aku kan. Tadi jumpa dekat kampung. So ini ada pasar ikan kat sini kan. Wah, menarik kampung ni kan. Nice. Oh, ni kampung-kampung nelayan ni semua ni. Santai. Kampung Haji Abdul Salam, Batu Pahat. Okey geng, jom kita tengok lunch apa kita hari ni. Okey. Aku belanja sikit-sikit je lah kawasan ni. Ni ikan dah tak ada lah dah masuk tengah hari. Okey geng, yang ni asam pedas telur wawasan dekat Batu Pahat. Malam. Actually pakcik-pakcik aku dah sampai kat sini. Kalau kita buat grup kita semua dah sampai, tim kita semua dah sampai dekat. Dah standby untuk lunch asam pedas. Okay, kita duduk kat sini. Boleh buat rasa. Kan teringat kat rumah. Cakap ini. Oh, inilah dia asam pedas. Asam pedas wawasan. Telur wawasan lah. Okey. Biasa makan kat sini ke Mak Lan? Biasa. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Alright, ini recommended otai kita kat sini. Okey. Tak. Okey, sebenarnya hari ni kita lunch dengan family dekat kampung lah kan. Ada pakcik-pakcik saya semua ada kat sini kan, dengan cousin, sepupu semua ada. Jadi kat sini selepas semalam kita kenduri. Kenduri ni ada. Ni pakcik aku ni. Baru habis settle kenduri dan hari ni hari yang kedua ni kita baru sempat nak makan rasa asam pedas dekat Kampung Haji Abdul Salam, Batu Pahat. Jadi kalau misal kata korang daripada Simpang 5 tadi, memang senang je lah nak cari kan. Simpang 5 kalau daripada Baik Sulong straight je sampai tepi laut lah. Tepi laut. Jadi kawasan ni memang menarik tepi laut, kawasan berangin, aman santai. Jadi kalau korang nak datang sini boleh je Google asam pedas Lain tak kuat. Teluk Warisan. InsyaAllah sampai. Okay, inilah dia presentasi dia. Presentation. Ini ikan kembung. Dia nak ke merah? Situ dah. Okey. Dah kat situ. Sotong goreng tepung. Rojak tahu tempe. Dekat Johor je ada. Mantap. Tak ada. Okey. Baik. Amin. Okey geng, kita dah habis makan lunch tadi. Alhamdulillah geng, serius memang padu geng. Recommended. Ikan dia fresh gila lah habis. Fresh. Okey, sambil-sambil tu kita jalan-jalan sikit lah dekat tepi laut ni, tengok apa ada kan. Kita usah-usah tengok. Jadi kat sini pun menjadi tumpuan geng pancing kat ni, abang-abang ni semua. Oh, habis mancing ni. Geng-geng pancing.
Kat mana bang pancing? Menebing ke atau? Tak, menebing tapi dekat ada game. Oh, bawa balik game Oh, okey. Ni kawasan pantai ni. Memang spot kaki pancing. Ni dia kawasan rekreasi dan pelancongan Pantai Teluk Wawasan. Okey. Kita jalan-jalan sikit lah. Apa ada kat sini ni? Kawan kita dah tunggu kat tepi tu. Dia ada bawa baby lah. Dia bawa baby lah. Oh, lamba je. Boleh. Ni kawasan dia lah kena buat baik dengan diorang ni. Kawasan dia orang ni semua. Ni sepanjang ni jeti ni. Jeti bot-bot nelayan. Air sekarang turut sekarang ni. Itu orang ambil umpun-umpun tak? Ambil umpun-umpun. Susah nak ambil umpun-umpun, cari umpun-umpun ni. Rumah dia kan dia duduk dalam tu. Sebab tu jual mahal. Harga umpun-umpun mahal. Udang laut. Okey, untuk lunch kita hari ni ditaja oleh Wak Lan dengan Cik Ros. Okey. Kita ucap terima kasih pada Wak Lan dan Cik Ros. Terima kasih Cik Ros, Wak Lan. Sama-sama. Okey. Semoga murah rezeki InsyaAllah. Okey. Ditaja hari ni rezeki kita hari ni. Dan semoga korang enjoy dengan video kali ni. Kita nak sign out dan kita nak bergerak balik ke Kuala Lumpur. Nak kepek lagi ke? Nak kepek lagi? Okey geng, tibalah masa untuk kita wrap up sepanjang kita ride ke Johor Bahru bersama dengan Avesta Vanguard 250 hujan panas kita bersama. So aku ride bersama dengan partner aku, wife aku So kita enjoy untuk ride kali ini. Aku memang jadi pilihan ini antara skuter yang boleh lah aku nak dapatkan riding yang not 100% perfect, cukuplah memuaskan hati dengan power delivery dia dengan cruise dia memang fun, memang selesa So untuk pengetahuan korang jadi jentera ni yang terbaru ini adalah warna gelap lah two tone color yang Avesta keluarkan. Dan yang ni aku pakai MHR Grande daripada Biker Garage. Thank you Biker Garage Alright. Dan aku punya setup kali ni simple je Aku tak full utilisekan pun dia punya TFT meter ni. Memang banyak function. Masih menggunakan phone holder dah jadi kebiasaan. Tapi kalau misal kata kau nak gunakan TFT ni, kau nak mirror dengan phone pun boleh je Banyak fungsi-fungsi dia lagi yang dia ada Cuma kita tak gunakan lagi untuk kali ni masih menggunakan phone holder ni dan daripada Motowolf phone holder same point saja. So dari segi lain riding dan lagi satu aku nak sharekan dengan korang masa aku masuk highway, dia punya windshield ni aku rasa better kau turunkan habis lah Masa aku ride turun JB hari tu angin sangat kuat, so aku terpaksa turunkan bawah sekali untuk lebih orang kata aerodinamik lah Kalau dia tinggi boleh tapi dia terganggu kita punya riding tu dia punya angin kuat sangat jadi yang ni lebih selesa lah. So dari segi lain memang selesa untuk jalanan jauh seperti yang aku buat video sebelum ni masa aku pergi Terengganu hari itu. Kegunaan minyak dia memang jimat jimat sangat kau boleh isi penuh lebih kurang dalam 13 liter kau boleh ride nak dekat 300 lebih kilometer untuk full tank. So memang jimat untuk kegunaan dia.
Lagi satu apa yang aku suka pasal Vanguard ni kan, dia punya mid range dia. Dia punya power delivery dia. Oi. Dia punya respon memang cepat babe kan. Dan misal kata kau bawa dalam 90 80 km sejam, tiba-tiba kau nak overtake kereta, lori ke apa kan, kau buka throttle nak pergi 12 13 tu, cepat sangat. Dia punya respon memang cepat kan. So dia punya power delivery dia untuk mid range memang sempoi lah. Dan lagi satu kan, untuk pengetahuan korang, kali ni versi ataupun model yang dikeluarkan yang latest daripada Aveta ni yang ni orang kata batch yang terbaru lah agak mengejutkan juga kan. Pasal batch yang pertama sebelum ni, dia punya power delivery dia dia punya top speed dia boleh pergi sampai 15 lebih macam tu lah kan. Dan kali ni yang mengejutkan projek Solo, dia ada cut off dah geng. Aveta dah buat cut off. Tapi ada baiknya juga cut off ni kan. Kita tak pakai full punya power kan, untuk orang kata nak selamatkan engine part and especially CVT kita dia jaga kan. Dan kalau korang nak upgrade ataupun kau nak modi, boleh je kan. Modi dia punya CVT, dia punya puli and korek puli, cair roller sikit, boleh je dapat lebih. Kalau yang ni dia cut off sampai 142, dia dah tarik lah, dia dah ada cut off lah kan. So kalau korang nak modi pun tak ada isu, pasal throttle ada lebih lagi, ada banyak lebih lagi kan. Untuk pengetahuan korang juga, dia menggunakan enjin yang sama seperti Moda Sportster S kan, enjin Piaggio Nexus. Moda Sportster S tu pun dengar katanya pun laju diorang bawa kan. Ni dia pakai enjin yang sama. That's why kalau nak compare dengan enjin Sportster S, dia sama. Dia punya power delivery dia pun lebih kurang sama geng. Alright, okay. Pada aku lah kan, yang membuatkan dia selesa kan, dia orang kata shock jalan jauh, sebab salah satunya dia punya ergonomik dia, riding position dia dengan handlebar dia kan, race dia dengan body kita kan agak tinggi dan selesa untuk kita tunggang untuk jarak jauh lah ya. Memang sesuai untuk perjalanan jauh. Itu masa aku dekat Johor Bahru Scooter Fest tu aku dapat baju daripada Z-Night Lab yang ni dia belanja baju, terima kasih. Dan ada event kat situ kan, kita layan lah kan, kita layan dan kita nak rasakan vibe kat sana. So far memang enjoy lah kan untuk ride kali ni. Kita pergi singgah Batu Pahat and ada cerita-cerita sikit yang nak dikongsikan kan. Dan semoga video ni memberikan inspirasi pada korang kan, korang enjoy kan dengan suasana kan. Okay, itu sahaja perkongsian untuk video kali ini. Kawan-kawan yang baru saja masuki channel Projek Solo, korang selamat datang. Dan korang jangan lupa tekan subscribe dan tekan loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terkini Projek Solo. InsyaAllah geng, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.